Aku dapat kereta Porsche 18 biji. Aku bubuh sebelah kereta 4 encik aku. Hang tengok. Lah Porsche 18 biji ni kereta apa? Memang encik kaya tapi tak guna ni. Dah. Berhenti. Jangan nak berkhayal sangat. Tu dia. Kita nak start masak kita punya telur rebus goreng hayalan. Bahan-bahan untuk telur kau. Bahan-bahan untuk telur rebus goreng hayalan kita. Telur rebus. 3 biji cukup lah. Saya mak encik, pak encik cukup lah kan. Alright. Bawang besar sebiji, cili merah 1 tangkai dan cili kering lebih kurang dalam 10 tangkai. Telur rebus goreng hayalan. Kita potong bawang dulu, jangan nak suka sangat. Hayal-hayal juga. Apa pak encik kereta tak elok. Kan? Nama orang kaya bubur lah. Velfire ke, Volkswagen Scirocco ke. Ni apa kereta Volvo lama. Orang tak pakai lah. Kalau kaya ni Porsche 18 biji letak dekat parking tu. Nampak khayal lagi. Potong bawang pun dah berkhayal lagi. Asyik berkhayal je. Air dah panas dah sebenarnya. Air panas. Sebab apa? Kita nak potong kita punya cili kering ni. Kita nak letak dalam tu. Supaya kita senang nak blender dia. Nampak. Macam biasa orang bujang. Takkan tak tahu lagi kot. Nak buat apa cili kisar macam mana. Alamak. Kalau tak tahu tak payah masak lah. 18 episod. 18 kali. Kalau ada apa. Rendam cili kering. Dah tunjuk 18 kali dah dek. Takkan tak tahu lagi kan. Biar dia terendam sekejap. Sekejap lagi senang kita nak blend dia. Kita potong kita punya cili lah. Cili ni macam apa, kita dah masak last sekali. Lepas kita nak tabur atas dia lebih kurang macam tu lah. Nampak ni, kita potongkan dia macam tu. Alright. Kita nak blend kita punya cili kering yang kita telah rendam tadi. Kejap je. Cili kering ni kalau kita apa, ada lebih banyak kat rumah kan. Ada lebih. Kita potong-potong, kita rendam ke, kita masak ke dengan air panas. Lepas tu nak blend ni, kita letak bawang putih lebih kurang dalam 2 ulas ke 3-4 ulas. Kita blend, kita boleh simpan. Kalau kita nak apa, melancarkan, macam kereta ke ada minyak hitam dalam enjin kan. Ni kita masukkan sedikit minyak. Sikit je, tak banyak mana pun. Sebab apa, kita nak lancarkan perjalanan blender tu. Masuk sedikit air, agak-agak lah kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita blend. Khayal lah pula. Berapa lama mau blend dah. Sudah halus lah. Alright. Cantik tak cili kita? Nampak tu. Halus. Yang tu yang kita nak tu. Apa lagi? Dah siap-siap semua ni. Jom, mak masak. Tengok je. Tekan nak hayal je kot. Hayalan menjelma. Suara dah tak ada lah. Tadi suara ada lagi. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak goreng kita punya telur lah dulu. Kasih bukai ni kuali. Nama pun telur rebus goreng hayalan. Kita nak gorengkan ni kejap. Sini pun kita nak buka kuali juga. Nak nyalakan api. Sebab apa? Kat sini kita nak buat dia punya kuah. Masukkan sedikit minyak. Tu dia. Kita tunggu dia panas kejap. Lepas tu, kita gorengkan telur. Lepas tu kejap lagi, kita buat dia punya sos dia ataupun kuah dia. Kita boleh masukkan kita punya bawang dulu dekat kita punya kuali untuk buat kuah ni. Okey, bawang besar, bawang putih. Kasih masuk saja. Nampak dah. Okey, sini pun dah panas. Masukkan kita punya telur. Kasih masuklah. Alright, mari kita kacau kita punya ni. Telur tu biar kat situ. Kejap lagi dia macam apa, bertukar-tukar golden brown dia punya kulit tu. Dah masak dah tu, dah boleh angkat dah. Dah apa orang cakap? Kejap je bawang ni dah layu-layu dah. Kita boleh masukkan kita punya cili. Kejap je, tak lama mana pun. Masuk cili dulu, lepas tu baru kita masuk kita punya cili kisar. Dia punya bau. Nampak tu. Saya nak bagi kuah dia dengan cili yang kita masukkan tadi tu betul-betul masak pekat sekali. Lepas tu kita masukkan cili sos sikit, tomato sos sikit, sos tiram sikit, gula garam. Dah boleh angkat dah sebenarnya. Tak usah mana pun. Okey, telur, usyar telur apa jadi? Nampak tu. Tapi kita nak goreng dia tak payahlah nak lama-lama sangat. Agak-agak dia golden brown sikit je kan. Okey, kita terbalik-balikkan telur ni. Lepas tu kita tunggu kita punya kuah masak. Agak-agak cili tu dah pecah minyak, baru kita boleh angkat lah. Kacau juga kita punya kuah. Jangan sampai hangus. Biar dia masak sekejap, sini pun masak. Lepas tu kita tuang kuah atas dia. Okey, telur pun dah siap dah sebenarnya. Kita nak angkat dulu. Kan, dah siap goreng dah, nampak tu cantik. Tak payah nak lama-lama sangat, kan jap lagi hangus. Okey. Kuah pun nampak dah kering dah dia punya tu.
Cili dia betul-betul masak dah. Masukkan sedikit sos tiram. Sos tiram pula. Sos tomato. Sos cili sikit. Dan sekali baru sos tiram. Sos tiram. Ha, nampak? Nak cepat sangat jadi macam itulah. Ha. Okey, sos tiram sikit. Ha. Okey, kacaukan dia. Dia pekat sangat. Kurang air, tambah air sikit. Garam sikit. Garam sikit. Ha, rasa dia. Gula sikit. Alright, cantik. Biarkan dia masak sekejap kat situ. Alright. Telur ni kita belah dua. Kalau ada benang tu pakai benang pun boleh juga. Ha. Okey, kuah pun dah siap. Nak buat apa? Tertuang atas dia. Nampak tu. Dah pun siap dah Om Ujang. Kita punya telur rebus goreng hayalan. Oh, nampak tu. Boleh berangan dah lepas ni. Senang sangat Om Ujang, tak usah mana pun nak buat. Jom kita sedia untuk kita hidangkan. Ayat klise kan? Aku boleh bedan kau.